Saya nak tanya lah, tak payah kata gitu, terus tanya. Nampak? Nah, sebab memang ni untuk tanyaan. Jadi kadang-kadang saya nak tanya, buang dakwah terus tanya. Saya dengar lah, ada orang cakap orang Islam yang berzina dengan orang kafir perlu disamok kemaluannya sebelum mandi wajib, kerana orang kafir makan benda haram. Jadi dia ni tak tahu. Kemudian ada pula orang pergi cakap, jadi dia makin jadi tak tahu. Nah, jadi kawan dia bagi tahu orang Islam berzina dengan orang kafir, maka dia kalau mati mayat dia punya kemaluan kena samok. Pasal orang kafir makan benda haram. Jawabnya salah. Tidak ada seorang ulama yang kata macam ni. Kalau ada khilaf boleh tahan kira, tak ada. Orang kafir ni dia tubuh badan dia tidak najis. Kita bersalam dengan dia tak wajib basuh tangan. Faham? Orang kafir. Peluh dia pun tak najis. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Quran. Ulama tafsir pun tafsirlah dengan panjang lebar. Sesungguhnya kami muliakan Bani Adam. Di antara tafsirnya, Bani Adam manusia ini tidak najis hidup dan matinya, termasuk orang yang bukan Islam. Nampak? Jadi susah. Orang kafir tidak najis. Yang najis akidah mereka. Innamal musyrikuna najasun. Hanya saja orang kafir itu najis, bukan badan. Akidah kepercayaan mereka sangat kotor. Zahir tidak. Kemudian masalah makan haram. Makan haram ni contohnya lah yang segera kita faham, dia makan binatang najis mughallazah. Orang kafir makan babi umpama. Bila makan babi, tetap kita boleh bersalam dengan mereka, kerana dia makan masuk dalam perut. Yang kata boleh salam orang kafir boleh sentuh bila tangan mereka tak ada najis. Kalau ada najis, tak usah tangan orang kafir, tangan ustaz kita lari yamah. Dah tangan ustaz ada tai kucing, najis tak kalau kita pegang? Najis juga. Jadi najis bukan sebab tangan si kafir itu, najis dengan sebab arak pada tangan, najis dengan sebab bekas khinzir pada tangan. Jadi ingat satu lagi pembetulan, masalah makan haram tidak ada kaitan dengan samok. Ramai sangat dia ni salah faham. Basuh najis anjing, basuh bekas kecing, tapak kaki babi, tak ada kaitan sedikit pun dengan samok. Samok bab lain. Samok ni masalah kulit yang najis. Kulit rimah mapuh, kita nak guna kulit, nak buat jubah, jalan naik miskap petang. Naik miskap rimah ni tak. Dak besar mana ada, besar sikit pada kepala lori. Rimah. Tepuh di basikal mapuh rimah. Tak usah tak apa, tak usah tanya lah apa mampu. Nak ajar dia rimah ada dah hepatitis B. Jadi mati rimah, kulit rimah, bila rimah tu mati najis. Ekor dia, lendir dia, tulang dia, lemak dia, darah, semua najis. Tetapi kulit binatang yang najis mati sendiri, lain pada kulit babi, kulit anjing, bila kita samak menjadi suci. Nabi berjalan pada satu hari dengan sahabat, nampak seekor kambing yang mati, bukan kena sembelih, bangkai kambing najis. Nabi kata, kenapa tak ambil manfaat dengan bakar ni, dengan kulit ni? Sahabat terkejut, najis tu Rasulullah, mana boleh bakar lagi? Nabi mengeluarkan sabda yang menjadi istidlal tepat sandaran dalam bab samuk. Iza dubiral ihabu faqat tahura. Kulit yang najis itu, kulit bangkai, bila kita samuk, faqat, bukan tahura, faqat, mari dengan taukid, sesungguhnya menjadi suci. Jadi samuk jangan guna untuk dalam bab anjing dan babi. Bab anjing babi, Nabi kata fafsiluhu sab'a, basuh 7 kali. Al-ghaslu bukan dengan makna samuk, al-ghaslu makna basuh. Ingat, bab anjing babi basuh 7 kali, bukan samuk. Samuk ni kulit rusa mapu, kulit beruang mapu, kulit monyet mapu, kulit kura, kulit rimau, kulit lain pada anjing dan babi, kita nak guna, kita samuk dengan asid, dengan benda-benda yang tajam, kemudian dibersihkan, maka kulit tu boleh bakar. Kulit rimau, buang lendir, buang tulang, ambil kulit saja, ketang bulu dia,
Nak boleh buat jubah semayang jemaah, tak ada apa-apa. Orang kata tu imam mana? Baca tu bah. Tu imam kulit imam. Kena. Dah. Itu baru bab sama. Dalam bab anjing babi, bukan sama basuh. Jadi ulama kata orang makan babi kita salang dia tak ada masalah. Berzina pun bukan kata tak haram, tapi bukan makna kena sama. Zina tu haram, cuma ulama sebut untuk panduan. Tersalah makan babi. Dia naik kapal terbang, mari pramugari kata minta makanan. Dia pun minta hamburger. Hamburger tu burger daging babi. Bang, dia ingat hamburger tu West Ham United punya burger. Bukan. Nampak? Burger daging babi. Turun kapal terbang, dia kata berasa begitu ya Haji makan. Ayah Haji makan. Haji minta dia hamburger. Daging babi. Maka ulama fiqh sebut dalam kitab fiqh, siapa yang tersalah makan benda yang mughallazah, wajib basuh mulut dia 7 kali. Ingat tu, 7 kali. Qama yang pertama dengan air tanah. Ambil gelas gini, bubuh tanah, kucar sampai keruh, dia panggil air tanah. Berqama, kemudian minum qama dengan air bersih 6 lagi. 6 kali lagi. Nampak? Tu saja yang wajib. Tak wajib minum dalam perut, jolok dengan beruh gitu, tak wajib.